tak faham lah berapa lama lagi aku nak kena duduk dengan manusia menyakitkan hati ni. Boleh mati ke tak? Tak nak duduk dengan dia. Ya Allah, tolong ya Allah. Aku boleh gila tau tak duduk dengan dia ni. Saya cuba. Saya tak janji, tapi saya cuba untuk tak sakitkan hati awak, okey? Wahai tangan, wahai mulut dan seluruh anggota badanku, tolong bagi kerjasama, jangan sakitkan hati dia. Tolonglah Muhammad Khairi, saya merayu sangat dekat awak Muhammad Khairi bin Rahim. Tolong jangan sakitkan hati saya penatlah sakit dengan awak ni. Alah, awak ni gurau pun tak boleh. Habis tu nak buat apa? Ha? Awak tengok muka saya tengok muka awak. Ha? Nak honeymoon tak boleh. Just shut up lah! Masjid yang kuangankan hancur sudah. Sebab kontraktor masjid tu tak ada otak, tak ada hati. Sebab tu hancur musnah masjid dia. Jangan nak pandang-pandang saya, eh? Buat apa tu? Diamlah, diam. Tolonglah diam. Geramnya. Mana diorang ni, mana? Hai, Encik, saya daripada bilik 1212. Saya ada call tadi. Saya nak tanya kenapa decoration yang saya minta untuk bilik saya tu tak boleh buat. Kenapa ya? Oh, kalau begitu, inilah gerangan Tuan Puteri tu ya. Ampun Tuan Puteri, buat masa sekarang pihak kami tak dapat nak sediakan keperluan lain selain daripada keperluan asas. Takkan benda simple macam tu pun you tak boleh buat? Mungkin Tuan Puteri tak dapat info mengenai tanah runtuh ke depan sana. Jadi untuk pihak kami sediakan keperluan lain pada masa sekarang adalah sangat terhad. Sekian berita pada hari ini, harap maklum. You buat lawak ya sekarang ni. You jangan main-main dengan I ya. Okay? Sekarang ni mana you punya manager? I nak cakap dengan manager you. Manager! Ya, saya panggil. Manager! Manager! Oh, manager! Ya, cik. Cari saya. Awak jangan main-main boleh tak? Tak, Tuan Puteri. Kita kat sini memang mengamalkan konsep multitasking. Saya kadang-kadang jadi receptionist, kadang-kadang plumber, kadang-kadang waiter. Sekarang saya adalah manager. Can I help you? Geramnya. By the way, 1212 tu penthouse I yang besar dekat KL. Bilik you yang kecil tu 36. Lihatlah dunia. Banyak watak aku buat. Awak, malam ni saya nak tidur atas katil boleh? Alah, tak payahlah nak ada zon awak, zon saya apa semua tu. Kita kan halal. Sejak bila pula nak kena tidur dengan saya ni? Tak ada. Baik, awak bangun supaya saya lepas handphone ni kat muka awak. Saya cakap lepas, saya lepas ni. Sana lagi. Ganas sangat kenapa ni? Yelah, sejak bila nak kena tidur sesama pula ni? Okey. Kalau macam tu, nanti balik KL awak kena belanja saya pergi spa. Saya nak urut puas-puas. Sakit tahu tak badan tidur dekat sofa tu? Memang saya tahu awak ni memang gatal. Awak memang suka kalau perempuan-perempuan yang bukan mahram pegang-pegang awak kan? Tak apa. Saya bookingkan 3 hari 2 malam awak tidurlah sana terus. Habis tu, ada yang halal tak nak pula dengan saya. Awak jealous eh? Ya, awak ni boleh tak? Sabar. Tak ada makna nak jealous awak. Kalau kahwin, saya boleh jadi pengapit lah. Nak pakai kain inai pun boleh. Cantik. Kalau macam tu saya nak request, nanti awak lukiskan inai tu dekat tangan dia kan. Awak buat heart shape, I love you. Tangga pun saya boleh tulis. Yang ada api tu. Pusinglah sana. Pandang sana. Sana. Position saya macam ni, sebelah kiri.
okey ke ni? Kak, awak okey ke? Kak, awak okey ke ni? Kak, bangun. Just. Jas apa? Cakap apa? Tak. Kenapa ni? Saya tengah pukul awak. Awak sampai dalam mimpi pun awak nak sakitkan hati saya, Lain kali jangan kejut. Biasa pukul awak sampai berdarah. Sebab tak dapat pukul awak kan. Betul-betul sampai berdarah. Sebab saya benci sangat dengan awak. Biar. Dalam mimpi ni biasa pukul awak. Diamlah. Moral of the story, dalam mimpi pun saya benci awak. Sekarang ni awak jauh. Pergi sana sekarang. Sayang. Sayang okey ke? Lipas ke? Sayang? You, berapa kali I nak cakap picit ubat gigi daripada bawah, bukan daripada tengah. Like seriously pasal ubat gigi? Ni normal lah ni. Normal you cakap. Ini bukan normal. Ini psycho je buat macam ni. You tahu tak? Okay, macam ni. You ambil telefon you, buat masuk dalam bilik air, you buat tutorial semua benda ni, buat konten, okay? Macam mana nak pakai ubat gigi, shampoo, sabun apa semua tu, okay? Hi everything. Hello. Welcome back to my IG live. So hari ni I just want to say thank you so much kerana doakan I and my hubby. We also okay je dekat sini. Okay lah. You guys, I nak tunjuk my hubby. My hubby makan makanan daripada Itali, you all. Dia makan spaghetti bolognese. Okay, so now I nak tunjuk dekat you all betapa hellonya hubby I. Okay guys, are you excited? I tunjuk, okay? My hubby ni, dia pemalu sikit tau. Tapi hello. Okay, mempersembahkan. Kenapa macam tu? Jangan makan macam tu. Sorry guys, hubby I ni sebenarnya dia sopan santun. Tapi hari ni, waya ada shot. Makan ni. Makan. Tak apa. No, hubby, no. Okay lah guys. Bye guys. Melayu kan? Mestilah makan pakai tangan. Nak? Hai, apa angin bini aku hari ni. Nak pula ajak pergi makan. Ingatkan dia reject. Hai bro. Dah berbaik nampak? See the leg lah. Baru berapa hari dekat sini dah ada BFF. Lelaki, jumpa kejap pun dah boleh kawan dah. Carrie kenalkan ni. Era, wife aku. Era, ni. Carrie. Ni dah agama aku ni aku cakap ni. Okey lah. Sekurang-kurangnya ada juga queen dalam hidup kau. Makan. Kan jumpa. Phone nak mana? Phone? Mana I tahu? Cas tak bawa ke? I tak tahu. Kita pergi ambil jap. Ri, jap Ri. Balik bilik jap. Tinggal phone. Oh. Cik Juran. Nak tanya sikit boleh? Apa dia? Contoh situasi, you nak berus gigi, lepas tu you nak picit ubat gigi tu. You buat daripada bawah ke you picit terus tengah? Kalau I gulung sampai habis. You pula macam mana? Tu salah. juga.
akan better. Hai. Bu. Bu. Ikan haruan, ikan keli. My love just for you only. Time ni kena cia-cia-cia. Lah, kat sini saya ada cari kat bilik. Kata nak breakfast sekali. Hello. Suka hatilah nak breakfast sekali ke, breakfast 2 kali ke. Awak peduli apa? Awak kan sibuk. Sibuk cuci mata kan? Awak tak makan? Saya belum habis cakap lagi. Puas dah cuci mata? Tengok-tengok perempuan lain. Belum cerai lagi dah tengok-tengok perempuan lain. Inilah lelaki. Mempatut pun saya minta cerai dengan awak, tahu tak? Lepas tu salahkan kita, padahal dia pun salah. Balik kita. Awak tak makan. Saya tahulah awak workaholic, tapi kesihatan tu kena jaga. Diam lah. Awak okey? Macam ada masalah je, ada sesuatu yang ganggu fikiran awak ke? Tahu dah. Ni mesti masalah kerja ni. Geram je saya dengan awak ni. Awak memang muka tak bersalah langsung Awak tahu masalah saya sakit hati, sakit otak, sekarang ni yang baru ni sakit mata. Tahu? Tahu dah. Tadi online meeting kan dengan bos kan. Itu yang sakit hati, sakit mata. Dah tak apa. Semua tu lah tapi. Sekarang ni awak nak makan tak? Kalau nak makan saya orderkan. Hai. Dia nak hei sangatlah. Awak, apa kata kalau awak pergi orderkan perempuan tu, tanya dia nak makan apa, suapkan sekali. Ya? Period ni. Sayang, adahlah merajuk. Daripada siang sampai ke malam tau, kita merajuk je. Kita datang sini nak honeymoon. You tu. Biarlah nak merajuk. You rasa malukan diri you kan? Mana ada. You tahu tak, I ni selalu bagi tahu benda yang baik je. Pasal you kan semua orang. Tak salah pun nak jadi isteri yang baik. Yang salahnya setiap masa nak update pasal diri kita tau. Ni kalau orang tahu kita datang honeymoon kat sini, perompak masuk rumah kita, curi barang kita macam mana? Nak lagi suami awak yang cute ni. Kalau perempuan-perempuan kat dalam you punya social media tu ngorak I, diorang tahu bila tak I suka makan apa semua tu macam mana? Hai, tidur. Hai. Honeymoon apa macam ni? Okey? Okey. Sorry bro. Tadi aku terdengar kau terjegit macam ni. Tak bro, kalau kau stres ke apa ke, kalau nak share, boleh je, aku tak rahat boleh dengar. By the way, aku Zin. Haris. Macam ni lah, aku memandangkan kita lelaki semua lelaki kan. Kita main stok lah. Aku baru kahwin. Tapi wife aku tu kan, dia ada satu perangai yang dia dengan Typhoon tak boleh berpisah. Faham. Macam ex-wife aku. Ya ke? Kira ni pepatah perempuan semua sama ni betul lah. Sorry bro, sekejap Hello. Next week I ambil Lisa, my turn. Tak boleh. Apa yang tak faham ni? I kat sini lagi.
I'm stuck. Tanah runtuh. Tak boleh keluar dari sini. Tak faham ke? What? You pun kat sini? Hai Zain. Kau nak tolong orang dalam rumah tangga. Tapi rumah tangga kau pun... Riz. Riz. Soal? Saja ambil angin kat luar. Ya. Jom. Geraklah. Duduk lah. Aku ada benda nak tanya kau sikit lah. Siapa? Gelang yang wife kau pakai tu, kau hadiahkan dia kan? Kau beli kat mana tu? Banyak gelang beli kat dia. Yang mana satu? Alah, gelang yang dia pakai masa dekat kafe tu. Gelang emas tu. Tak apalah kalau tak ingat. Bukan apa. Sebab aku ada beli gelang yang sama macam tu untuk wife aku. Ya ke, betul? Aku ingatkan nak bagi hadiah kat dia sebelum kita orang berpisah. Sebenarnya kita orang dalam proses nak bercerai. Tapi itulah, tak ingat aku letak gelang tu kat mana. Nanti kau jumpa lah tu. Ada ni. Okey, kau masuk bilik tu. Terus. Mana Aris ni? Dari pagi tak jumpa. Dia tak rindu aku ke? Call pun tak. Kalau cepat. Dah lah panas. Nyamuk lagi. Oh, mana. Apa yang cantik? Sangat cantik lah. Okey lah. Tapi yang laki aku tenung macam cantik jelita rupawan sangat tu. Pahal. Huh? Au! Aduh! Aduh, sakit. Kenapa ni, awak okey ke? Sakit. Ada ni, ada kerangka. Tu. Tengok. Dah hilang dah. Okey. Hai. Hai Jiran. Suami jom balik. Awak okey ni? Tidak. Adik. Sepatutnya I yang berasmara dana dengan Aris macam tu. Bermadu kasih. Tapi kalau I lah kan, ada suruh Habib I angkat masuk bilik. Mari sekolah cepat. Apa tengok-tengok? Nak tengok pun tak boleh ke? Tak boleh. Sibuk je nak tengok. Uish. Main lagi garang ya. Dah okey ke tu? Nak saya tolong tengok-tengokkan lagi? Kelakar ke? Psycho gelak seseorang. Daripada awak meripik, merapu, menggatal dengan saya yang sememangnya akan gagal, baik kita fikir, kita bincang elok-elok pasal hal kita ni. Penting tau. Ni kalau dah cerai, anak sekolah macam mana? Siapa yang dapat hak penjagaan?
Well. Finally. Dapat juga jumpa ex-wife I ni Since you pun cakap you ada kat sini. Since you pun ada kat sini, I pun tunggu juga bila you nak datang jumpa I. Ke you main sorok dengan I? Mungkin Tuhan tu nak lindung I daripada benda memudaratkan macam you. I see. Tanah runtuh tu jadi dekat dengan you. Maybe Tuhan nak bagi warning supaya you ubah perangai you. And mulut you tu pun berubah juga ikut perangai you sekali. You lupa ke tanah runtuh tu pun jadi dekat dengan you? Mungkin Tuhan tu nak suruh you jadi ayah lebih bertanggungjawab. By the way, hari tu I minta tolong you jaga Lisa. You macam alasan kan? So, bulan puasa ni you jangan harap dapat jumpa dia. Birthday dia pun you tak boleh celebrate. You sini nampak I dekat sini. Mata you, hidung you, telinga you, otak you nampak I dekat sini. Jangan melampau sangat boleh tak? Right? Habi, I nak happykan you hari ni. I promise I tak akan sakitkan hati you lagi dah. I tak mimpi ke ni? Okay lah, ni kira I boleh makan dulu lah sebelum you punya kamera makan dulu. I ada something lah nak cakap dengan you, tapi you promise you jangan marah I. Okay. Sebenarnya kan, I dah terhilangkan gelang emas yang you bagi tu. Hilang? Macam mana boleh hilang? Tak apalah, benda dah jadi kan. Sure ni tak marah, Habi? Kenapa nak marah? Kalau hilang, kita beli baru. Habi, kalau macam tu, I nak you ganti yang baru boleh tak? I suka satu design ni, Habi. Boleh? Boleh, nanti I beli yang baru, okay? Really? Yay! I nak update kat followers I lah. Jadi? Aku ada benda nak cakap sikit. Tapi aku nak minta maaf lah in advance. Kenapa ni bunyi macam serius je? Aku nak pulangkan balik benda ni kat kau. Aku tahu sebab aku selfish, buat aku buat benda yang aku tak fikir. Aku minta maaf dengan kau. Sekejap. Kau yang ambil gelang aku ni? Kenapa bro? Aku tengok gaya kau tak ada gaya pencuri pun. Kau ingat tak masa first day kau check in sini dengan wife kau? Aku tu jumpa masa tu lah. Aku memang niat nak bagi kat kau tapi wife aku mengajuk dan aku buntu macam mana aku nak pujuk dia. Jadi aku terbagi gelang ni kat dia. Macam ni lah. Kau simpan je lah. Ri, tak boleh macam ni. Ni mesti ada sentimental value kau dengan wife kau ni. Tak apalah. Kalau gelang ni boleh buat wife kau happy, boleh buat perkahwinan korang lebih gembira, better kau simpan kot. Kalau nak bandingkan dengan aku, kalau aku bagi kat wife aku sekalipun, belum tentu dia akan appreciate. Kahwinan kami memang dah tak boleh nak buat apa lah, dah tak boleh nak selamatkan. Bro, sebagai lelaki aku akan bayar balik kat kau. Tapi bulan-bulan boleh. No problem bro. Thanks bro.
Confused lah nak pilih yang mana satu. Alang-alang kita dapat baru, kita markup lah sikit harga. Ni macam mahal sangat. Ni cantik. Hai. Dah jumpa gelang dah? Dah tak nangis-nangis, tak bising-bising dah? Tak jumpa lagi, tapi I lega sebab I dah berterus terang dengan hubby I dan hubby I tak marah pun. Dia cakap dekat I, dia dah ganti yang baru. Dia dah janji dah. Ya. Yang ni. Cantik tak? Ni you pilih ni? Cantiknya. Mesti mahal ni. Untunglah badan ada suami sayang. Kita borak-borak macam ni kan, tapi I tak tahu lagi nama you apa. Nama I Era. Era, Aika. By the way, you guys baru kahwin Baru kahwin dalam sebulan macam tu. Alah, I bet husband you pun romantik juga kan? Tangan? Sanitizer. Kaki tak payah lagi. Salam pakai tangan nanti. Oh, by the way, pasal husband I. Ya, dulu masa baru-baru kahwin tu. Ya, romantiknya, sayangnya lah dekat I. Tapi, tak, actually I datang sini tu tak sebenarnya nak discuss pasal cerai kita orang. Tak boleh nak discuss kat rumah sebab kalau kat rumah ada anak kan, tak elok anak tengok drama kita orang. Sebab tiap kali I discuss pasal benda ni dengan dia, kita mesti gaduh. Ya ke? Kenapa you nak cerai? Tak ada isu besar pun sebenarnya. Cuma kita orang busy lah. Lepas tu kita orang macam lost interest, kita orang macam dah tak kenal each other. Dan ya, nikmat kahwin tu dah tak ada. Macam baik tak ada suami daripada ada suami. Macam tu lah. Ya, memang I kena cerai dengan dia. So keputusan I memang betul. Actually I tak tahu kenapa I share dengan you benda ni. By the way, memang I tak sepatutnya terlepas cerita ni dekat you. Please keep secret, okay? Kalau boleh keluar. Janji. Jauh sikit. Mana pula lah reception? Boleh biar kosong ni. Mana ada orang ni? Tak ada orang? Tak ada. Dah 10 minit I tunggu. Lah, ya ke? Hari tu pun tak ada orang juga. Niha, I nak confirmkan betul ke lagi 2-3 hari kita dah boleh balik? I pun ada baca juga. Actually ada syuting kat dari sini. Lepas tu dah habis, I ingatkan nak holiday. Saja cik pasal. Oh, ya ke? Tak apalah, kita percaya dengan rencana Tuhan. InsyaAllah ada hikmah ni. Sayang, kunci bilik I tinggal lah sayang. Jom balik. Hello. Hai. Cantik. Okay. Okey, makanan dah sampai. Apa ni? Nasi goreng. Tak nak sayur, tak nak pedas, udang lebih. Ni air orange campur carrot. Orange lebih daripada carrot. Cuma dessert saya tak sempat nak order. Bukan tak sempat nak order, sebab dia kata buah-buahan dah habis. Saya tahu awak cuma makan buah-buahan je kan. Kek-kek semua awak tak layan. Bagus. Pandai. Terima kasih. Makan lah. Banyak ni. Kongsi jom. Saya kan makan nasi goreng USA. Itu satu-satunya nasi goreng yang saya makan. Air alas perut? Saya tak minum air tu. Kan saya pernah cakap kombinasi orange dengan carrot. Pelik lah. Makan lah.
Nana. Kenapa? Kita nak lari mana? Ha? Kita stuck kat sini, tak boleh lari mana pun. Tak semestinya kita start kat tempat yang sama. Kita kena terserempak. Ke you stop I? I call you tak dapat. You block I kan? Dah tahu lagi nak tanya. Maknanya I tak nak cakap dengan you lah. Hari tu I call your mum nak cakap dengan Lisa. Dia tak bagi cakap dengan Lisa. Ni semua sebab you lah kan? You tak bagi kan? Apa ni? You tak ingat ke? Masa I call you, so jaga Lisa. Apa respon you? I rasa kan, you ni memang dah gila. Gila, okey? Kan I dah cakap hari tu, kenapa I tak boleh ambil Lisa? I dekat sini, macam mana nak keluar kat sini? You sebenarnya tak nak bagi I cakap dengan Lisa kan? I tak boleh handle lah benda-benda merepek macam ni. Ingat boleh handle ke? Okey, the moment kita dapat keluar dari sini, I akan terus ambil Lisa. Lagipun, bulan puasa tahun ni, I punya turn untuk jaga dia, okey? You jangan macam-macam, ingat Lain kali sebelum buat apa-apa tu, ingat dulu. Weh, I tak habis cakap lagi. It's my turn. Apa yang susah sangat ni? Benda simple. Aku suka makan apa, aku suka minum apa. Susah sangat ke nak ingat? Kau ni memang saja nak siksa hidup aku, perempuan. Tak habis dari dulu, sama je sampai sekarang, sama je. Bro, okey ke? Stres sangat sebab tak lebih mana-mana. Tak apa bro. Chill, aku pun dah nak hampir biol juga ni. Lainlah kalau ada isteri, boleh juga manja-manja. Kau belum kahwin lagi ke atau pernah kahwin? Aku ada isteri, tapi itulah, ada pun macam tak ada. Aku cerita je lah dengan kau Alang-alang dapat juga rilis apa benda yang terpendam dalam hati aku ni. Lama-lama simpan pun tak elok. Kang jadi gila masuk hospital mental. Bunyi macam berat. Tapi itulah, kejap lagi tahu cerita siapa lagi berat. Taklah, aku memang datang sini dengan isteri. Tapi dah ibarat macam datang dengan musuh. Sebenarnya kita orang datang sebab nak discuss pasal nak bercerai. Tapi kalau boleh bro, make sure kau dengan wife kau kalau dah bercerai pun still berkawan apa semua, dia anak apa semua. Kalau jadi macam aku memang teruk Daripada saat aku kahwin dengan dia, aku rasa tersiksa. Sampai dah bercerai pun sama je azab dia. Sama. Tak berubah. Tersiksa saja. Seronok pula sembang dengan kau, Harry. Zin, konsultan perkahwinan untuk engkau. Diam pula kau ni. Kau faham tak aku cakap tadi? Kau apa hal suka hati akulah nak kahwin ke tak nak kahwin ke? Yang kau kisah tu kenapa? Memang aku kisah. Habis tu aku ni nak kahwin dengan siapa? Kau ni, kau lawak kau tu tak? Elok kau jadi pelawak ataupun kau jadi bajut, kau buka kaunter tiket besar-besar kau jual. Mesti ramai customer kau. Kalau aku perlu jadi badut untuk menghiburkan hati kau, Nona, aku sanggup berhidung merah setiap masa demi kau, demi masa depan kita. Hello Lisa, sayang Mami. Buat apa tu? Mami, dah call Daddy. Lisa rindulah kat Daddy. Daddy busy kot. Sebab Mami call pun Daddy tak angkat. Takkanlah busy tak ingat anak dia. Tapi cikgu Lisa cakap nombor 1 awah, nombor 2 family. Mungkin Daddy busy sangat kot. Nanti Mami call Daddy, Mami beritahu dia Tapi kan Mami, Lisa rasa Daddy takkan lupa. Daddy Lisa tu baik sangat. Daddy Lisa, dia ada nyanyi satu lagu ni. 1, 1, saya sayang awak. 2, 2, saya sayang Suruah. 3, 3, saya sayang ibu bapa. 1, 2, 3, saya sayang semua. So, Lisa tahu Daddy takkan lupa. Mana Lisa, nanti Mami beritahu Daddy Okay, good night sayang.
Sayang, sinilah. Tengok kuku I ni, buruk. I need to go to mani-pedi lah. You memang suka canang pasal rumah tangga kita dekat social media ke? Mentanglah I tak ada social media, tak ada IG, tak ada Facebook. Tapi family I semua follow you tau. Apa yang you post, apa yang you tulis, semua dia orang baca. Sampai my mum, dia sampai fikir kita ni gaduh tau. Sampai tak boleh tidur malam dia. Okay, macam ni. I gunakan social media untuk ekspresikan perasaan I happy ke, I sedih ke, I malu ke, you know. Tu je. I gunakan tu untuk keluarkan kreativiti I, tu je. Banyak cara untuk kita jadi kreatif. Bukannya post soal dalam selimut kita. Tidak. I baru tahu yang Arif tu seorang pemarah. I merajuk lagi hari ni. I isek apa tu? Oh my god. I rasa macam culture shock sangat sekarang ni. But it's okay. It's okay. I terima you. Memang you culture shock. Kalau tak, you tak tulis. Jin apa yang merasuki Aris tu? I baru hilangkan gelang. I ingat dia nak marah. I ingat kita orang akan perang dunia ketiga. Tapi dia tak marah langsung. Apa tu? You boleh tak jangan nak marah sangat, ha? Biarlah orang nak busy body ke apa ke. Jangan marah-marah boleh tak? You tahu tak siapa yang buka ruang untuk diorang jadi busybody? You tau. Habis tu kalau orang tu happy, I juga. You faham tak apa yang I cuba cakap kat you ni? Janganlah marah I. I tak marah you. I cuma tak nak you post pasal kita. Tu je. Susah sangat ke? I tak marah you lah. Kena ingat you buat salah tau. Jangan sampai buat IG yang cerita pasal you. Nak? Jangan nangis. Cantik ke aku ni? Kira tu dia cantik betul. Tapi particular betul pasal kuku, pasal rambut. Tapi kalau dia macam tu punya cantik, cakap aku cantik, maknanya aku cantik lah. Buat apa tu? Belik lama-lama dari tadi, cantik dah. Cantik ke? Cantik lah. Kalau tak, takkan saya kahwin dengan awak. Eleh, dapat bini cantik pun bukannya dihargai. Tak apa. Nanti lepas cerai nanti awak akan dapat perempuan lagi cantik daripada saya. Awak kan saya kalau cari isteri nak harapkan muka je ke cantik? Ni yang cantik ni lagi penting tau tak? Oh. Okey. Nanti lepas cerai awak akan dapat perempuan lagi cantik, lagi baik daripada saya. Saya kan jahat. Saya tak pernah cakap pun saya rasa yang awak ni jahat. Saya bukan jenis yang suka judge korang, okey? Saya minta cerai dengan awak. Jahat lah tu kan? Itu pendapat awak. Pendapat yang mungkin pada awak cara yang terbaik untuk selesaikan masalah. Saya tak boleh nak salahkan awak 100%. Saya tak boleh nak judge. Dan takkan sebab tu saya nak cakap awak ni jahat. Lain kalau awak rompak bank ke, pergi bunuh orang ke, tu baru betul-betul jahat. Okey. Kalau nanti dah cerai, saya fight hak penjagaan anak untuk jatuh kat saya. Itu baru jahat pada awak. You know what? Saya tak rasa saya akan terus bergaduh dengan awak. Ya, saya akan sedih sebab tak dapat jumpa anak, tapi tak apalah. InsyaAllah saya redha. Dan yang paling penting sekali, saya tak nak kita bergaduh depan diorang. Lagi-lagi kalau diorang nampak saya yang gaduh dengan awak. Apa cakap diorang nanti? Saya yang jahat.
Ya Allah, Khairi, kenapa? Kenapa kau nak kena baik sangat dengan aku? Tolonglah tunjuk sikit pun jadilah yang kau jahat dengan aku supaya aku boleh benci kau. Jangan seksa aku macam ni. Sorry. Jangan takut, saya ada. Siapa yang takut? Dah tahu blackout. Pergilah tanya. Allah Akbar. Pergilah tanya lobi ke... Awak, janganlah macam ni. Jomlah pergi lobi tanya. Awak. Hairi, janganlah macam ni. Hairi, tolonglah Hairi. Hairi! Hairi, janganlah. Hairi, janganlah macam ni. Gelap tahu tak? Ya Allah. Hairi. Awak tak kelakarlah. Tolonglah. Mana? Tak takut konon macam abang. Dah, saya ada lah. Dah takut. Jom. Kita keluar. Jom. Saya ada. Meh, jom. Awak betul tak jalan dengan saya? Tak takut pandang belakang tiba-tiba nanti bukan saya macam ni? Janganlah. Apa? Allah jaga saya. Excuse me. Sorry. Yo, boleh tak you teman jalan? I takutlah jalan seorang-seorang. Teman jalan? Boleh. Apa salahnya?